Pasangan suami isteri warga Mas maut manakala anak perempuan mereka cedera dalam nahas di Lebuh AMJ, Alur Gajah Melaka Tengah Jasin di Sungai Rambai Jasin Melaka petang semalam. Dalam kejadian jam 2.30 petang itu, 3 beranak terbabit dalam perjalanan pulang ke rumah mereka dengan menaiki Toyota Vios dari arah Jasin menghala ke Muar yang dipandu anak mereka berusia 46 tahun. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, siasatan awal mendapati kereta dipandu wanita terbabit yang juga guru sekolah rendah dipercayai hilang kawalan. Kemudian kenderaan mereka terbabas merempuh besi menyebabkan pemandu kereta cedera dan kini dirawat di zon kuning Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Manakala bapa dan ibunya yang berusia 87 dan 79 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh petugas perubatan. Tambah beliau, kes terbabit disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Wan Nuralia Ashikin Wan Ibrahim di talian 011-6464-8182. Sementara itu, Pegawai Perhubungan Awam JBPM Melaka Muhammad Hafizatullah Rashid berkata, seramai 12 anggota dan 2 jentera dari Merlimau dan Jasin dikejarkan ke lokasi kejadian.